Kami mencari depan istana lepas minum. Waktu mencari tak jumpa. Entah mana depan ni. Ada Pokemon. Wah, cantik bangunan ni. Cantik kan? Lorong ni, seriously. Hai semua. Hai. Wah. Lorong 100. Lorong 100 Oh, Nobel Prize Museum. It's Nobel Prize Museum. Berapa bayar dia? Murah ke mahal? Nobel Prize ni. Kita orang malas nak membazir duit sangat untuk benda-benda tak faedah. Kita orang baik kita orang makan. Oh my god. Beautiful. Kereta. Cantiknya. Wah. Inilah yang famous tu. Yang jalan famous tu. In front of museum, Nobel Prize Museum. Tengok Nobel Prize Museum punya. Dia punya logo cantik gila. Dia macam yang dalam TV tu selalu. Kalau dalam cerita-cerita kan, selalu ada. Ni dia punya air. Dulu ini adalah kawasan bandar yang mempunyai air, tempat air untuk inilah, untuk rakyat lah. Ni adalah bandar lama. Memang cantik. Suka gila sejarah macam ni. Tengok dia punya lorong-lorong dia pun lawa. Every lorong ada macam ni. Peradaban zaman dulu. Aku suka gila sejarah dunia, peradaban negara. Okay. Tuan tengah cari istana sebenarnya. Istana yang ada horse tu. Belum jumpa lagi. Tak ke mana. Okay. Next tune. Bye. Okay, ni istana. Istana Raja. Istana Raja ni. Ni Nobel Museum lagi. Palace. And this is istana. Ya Allah. Tu National Museum. Lawa. Inilah istana betul. Ya, tadi belakang istana lah Lily. Betul, saya kata turun ke bawah. Iyalah, kakakku sayang. Nak lawan lagi tak? Betul, kalau kita ke tepi tu kita naik atas tadi, yang kita duduk tengah-tengah. Iyalah. Aku mengaku jalan biarpun kau tak betul, aku mengaku je. Sajalah nak menang sekali-sekala. Aku bagi menang je lah. Biarpun kan. Oh, cantiknya. Wah. Tengok ni istana dia. Depan tu. Tadi kita keluar tu kan, macam panas kan? Entrance Royal Palace. Wah, ya Allah, lawanya. Seni bina lama. Seni bina lama. Ini entrance dia. Okay. Tengok daripada jauh. Kalau datang Sweden, datang Stockholm, kena datang sini, kena ambil view kat sini. Walaupun kau masuk ke tak masuk ke, itu belakang cerita ya. Okey, tengok dia punya view dia. Cantik. Bawah. Oh. Istana lama. Askar tengah tu, dan juga ni memang lawa. Askar tengah
macam ni, dia macam ni. Salah. Takapan. Salam. Salah lah, tengok tu dia pegang macam tu lah. Ingat dulu masa kita belajar pengakap. Ambillah video ni. Dah ambil video ni. Kena tembakkan Lily nanti. Tak apa. Dia ingatkan kita menganjing dia. Dia ada begini kan? Dia ingat kita menganjing dia. Susah kata. Dia ingat kau menganjing dia kena tembak tu. Mati ngakak aku, mati kena tembak. Cantik. Dulu aku nak tembak bambu, tak pernah cucuk oleh anu ban dia tu. Okay dah. Okay, ini sisi istana. Istana je lawa tapi tengah renovation, mungkin preserve kot. Lawa istana dia, cuba tengok dia istana dia. Lawa. Cuma structure dia lawa. Lepas tu dia dekat dengan harbour. So dia punya kuda dia lawa. Tengok ada kuda kat atas tu. Wah, ada kuda walaupun tak ada kuda yang gerak kan. Tapi aku rasa macam ada kuda gerak, tapi tak apalah. Tak jumpa. Lepas tu ada satu tengah-tengah tu. Siapa mamat tu yang mungkin yang memerintah kot. Kimo ada kat situ. Wah, Carlsson. Itu si Lily, kita punya pemandu pelancong. Bolehlah telefon dia untuk menjadi pemandu pelancong. Bayaran dia berapa euro bayar untuk jadi pemandu pelancong? 1,000 euro. 1,000 euro per hour. Oh my god. Tengok kita orang punyalah kaya kan. Bayar 1,000 euro per hour. Kau kena tangkap nanti salah dalam menari depan dia punya tu. Wah, tu National Museum. Oh, cantik weh. Cantik. Wah, cantik video dia. Musta. Ya. Alamak. Muncul gambar kita. Ini view di belakang. Okay, come 3%. Come. Cepat. I come ke sini. Lambatnya kamu orang. Jom. Cantik lah sebab ada matahari. IKEA Stockholm, tempat dia sendiri. IKEA punya tempat. Ni IKEA Stockholm, IKEA punya tempat. Itu ya, IKEA Museum siap ada. Ya, ada IKEA Museum Kita cari dulu barang yang menunjukkan IKEA Stockholm. Kan? Oh, wah. Sini kot, kalau mungkin ada sini-sini. Oh my god. Tu. Ni bukan? IKEA Museum. Okay, ambil. Satu merah, satu biru. Ya. Ya, ada satu lagi yang bag dia punya ni. Berapa harga? 19 korona. Ada tulis nama? Ada. Museum, IKEA Museum. Okey, itu je. Korang. Okey, ni dia punya IKEA dia kecil. Kecil je IKEA dia. Tak macam Malaysia yang besar gedabak. Tapi mungkin ini adalah dia punya cawangan kecil kot. Tengok. Dia punya tak sebesar Malaysia. Kan? IKEA dia macam biasa je. Tak sebesar tempat kita. Tempat kita sini habis dah. Penuh. Jalan kaki tak boleh sini. Yang itu biasa, tak ada nama. Cantik. Okey, ni bandar dia waktu malam. Lawa sangat-sangat. Oh, lawa. Sangat lawa. Malam. Naik video sambil berjalan. Okay. Oh. Ambil bagi air. Aku juga lah ambil. Look from internet. Photo. Jalan-jalan.
Foto Malam cantik. lawa lah malam dia. Sangat lawa. Malam cantik Kan? kan? Lawa sangat malam. Malam kita lawa. Yeah, 6 o'clock. Ha. Dia Ini ambil bilik video. kita orang ni. Ini bilik kita orang. Tingkat 2. Tingkat 2. Tak ada lift. So korang kena This is old town. biasalah old town kan, tak apa. Pun okey. Kita angkatlah. Aku pergi. Masuk I pintu open boleh door. tak? Tahan pintu. Go okay, Mak. Ya. Tangga dia kecil pula tu. Dah aku ambil gambar. Aku ambil gambar lepas naik tangga semua. Okey, bye. Dia punya tangga kecil je. Comel. Okey, situ je. Dia punya ni. Lebih bukan memang menampak sikit lah. Tapi okey lah. Bunga lama. Nak murah kan. Macam ni lah. Tapi tempat dia menarik. Dua. Bertingkat naik. Masuk ke depan. Dua kali naik. Security door. Inilah biliknya. Inilah bilik. Dan dapur. Okeylah. Apa tu? Tempat baju. Oh, bathroom. Okay, nice. Not bad, not bad. Not bad. Very good. Ada dapur. Ada dapur. Situ pun dapur. Sini bilik dua. Okey, boleh tidur. Okey, cantik. Untuk power. Dapur pun okey. Dapur pun okey. Ada rice cook apa? Microwave semua. Okey, ada. Weh, terbaik lah. Cuma dia tak ada lift. Malam, tengok semua orang tidur. Tengok ni, semua baba je dia buka. Ni kaki-kaki baru nak keluar mencari mangsa. Mencari mangsa. Dia buka lagi. Sejuk weh, tak boleh nak cakap, sejuk sangat-sangat. Allah, aku dah macam ninja dah. Sejuk muka. Wah. Best. Wah. Banyak kedai tutup. Dia lama sangat ni. 96. 96 dear. 1296 lagi. Oh, zaman datuk nenek moyang semua ada time ni. Tengok tu tahun bila dia buat tu. 1296. Nah, ini Lincoln sheet. Ini yang aku mencari. Dia memang tengok Lincoln sheet. tengok macam-macam produk dia ada. Memang terbaik. Kalau dia punya company kan. Itulah kaya lama dah. Baik. Dong bagi ada teman. Kan? Sejuk ada teman pun. Tengok meriah ke depan tu. Berdiri nak belum aku. Janji-janjimu katanya. Jatuh. Nyanyi lagi. Oh, kau nak kami. When it's cold. Sejuknya mak
hingga tak terhingga. Apalah ni hingga tak terhingga? Boleh lah. Sejuk amat dalam sumsumku Balik aku sembang benda. bila ku dengar Ambil video dulu. Tergoleng lagi. Katanya cintanya seteguh Tugu tubuh Monas Mak bulu rambutku. Kau kena ikut kamera depan ni. Kau kena ikut kamera depan ni. Di malam gelap tak berbintang, di situ hatiku sunyi. Ku kepal jari tangan ini, menyesal aku sendiri. Ini penari. Kau yang Penari. kagumi, Penari. kau yang aku sayang. Penari datang. Lepas dari sisiku, Penari. dan tak kembali. Walaupun kita saling cinta, derajat kita berbeda. Di sana jurang Ni tak ada rapi. hidup bersama. Dah. Cukup. Okey, kita dapat tengok ni bandar. Bandar Helsinki pula dah. Stockholm ya? Stockholm. Bandar Stockholm. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Dah lah jam saya tak ada bateri. Tertinggal pula dekat Lahti. 9:59, 1 minit lagi. 9:59, 1 minit lagi dekat pukul 10 malam. Aurora kami. Kita kena Inilah pergi sana aurora tadi kami ni. Aurora. Tak ada. Ni aurora kami. Tak dapat aurora dekat Rovaniemi tak dapat aurora. Tapland tak dapat aurora. Sini je lah auroranya. Tak ada lampu. Lampu dah ditutup. Kedekutnya tutup lampu awal sangat. Kami baru nak tengok. Walaupun sini memang tutup awal. Diorang mall ke apa ke memang dalam jam 8, jam 9 dah tutup lah. Kebanyakan. Tapi ada juga lah yang tutup awal. Yang tutup lewat. Tadi pun kami sempat beli coklat pun sebab dia tutup awal. Kita orang ambil yang coklat made in Sweden. Okey, tu je. Lepas tu tengok dia punya tempat dia tu. Kat pukul 10 dah. Semua mall dah tutup. Malam ni ramai lagi orang. Orang suka jalan-jalan. Kan? Lawa. Oh, kabus dia tebal, sejuk. Kalau aku tak pakai sarung tangan, tak ada apa-apa ni, memang sejuk sangat-sangat. Oh, lawa sangat-sangat sini. Malam dia. Baik lah. Sejuk. Mana dah mereka meninggalkan aku keseorangan. Wadis tu memang cantik. Tengok ramai lagi orang malam. Orang mau balik kerja, orang lepak. Ni malam minggu. Esok hari Sabtu kan kat sini. So dia orang memang lepak kat sini. Makan-makan, minum-minum. Best lah aku tengok tram dia. Tak sempat nak naik. Kita orang ada satu malam je dekat Sweden ni, Stockholm ni. Tak duduk lama sangat. Okay, next time aku datang lagi untuk duduk 2-3-4 hari. Okay, ciao. Betapa sejuknya di sini. Aiskrim pun cair slow-slow sebab sejuk sangat. Aiskrim pun cair slow je. Tak le cair macam Malaysia. Malaysia memang tak ada langsung lah tu. Kesian dia ada echo. Okey lah, ekonya dibuat. Tengok pemandangan malam. Oh, malam dia sejuk. Sangat sejuk. Oh, sangat sejuk. Oh, tengok. Oh. Sejuk berapa degree aku tak tahu. Tapi memang sejuk. Sangat-sangat sejuk. Sejuk. Okay, that's all from me. Kita berada di Harbour. Oh, wow.
tempat ni. Kan bunyi orang mabuk dah. Sini banyak pub. Sehari dia sunyi, dia ada tempat membeli-beli barang-barang tadi yang atas tu. Ni beli-beli barang. Tu ni ada pub. Kat sini lah. Tengok punya harbour. Cantik kan? Nak masuk? Nak pergi sana? Okey. Tengok dia punya ni. Oh, sepatutnya ada kapal berlabuh kat sini kan? Sepatutnya. Lepas tu kita dah dekat dengan kapal. Tak nampak hujung mana. Apa pun kosong lah. Oh, sedap sejuk dia. Oh.